Dalam sektor pendidikan dan penjagaan, wanita bukan sahaja mendidik. Mereka merupakan tulang belakang ekonomi. Tapi hari ini, ramai wanita yang masih terperangkap dan keliru antara peranan pendidik, penjaga dan pemilik bisnes. Tanpa bimbingan yang lengkap, tanpa strategi yang jelas, wanita masih terhad dengan potensi mereka sendiri. Melalui program pementoran kepimpinan wanita dalam penjagaan dan pendidikan, kami bantu memahami peranan, menguasai pengurusan digital dan susun pelan pertumbuhan 12 bulan yang praktikal. 2 hari latihan intensif diikuti dengan 3 bulan pementoran yang tersusun. Latihan praktikal, sesi networking dan mentoring one-on-one. Bukan teori semata-mata, tetapi aplikasi dunia sebenar. Sasaran kami, 90% peserta jelas peranan, 70% mula guna sistem digital dalam operasi, 60% lengkapkan pelan tindakan bisnes mereka. Kami juga bermula dalam industri pendidikan dan penjagaan. Dengan lebih 40 tahun pengalaman, lebih 600 orang operator pendidikan dan penjagaan telah kami latih. Dengan jurulatih bertauliah, program kami fokus pada hasil sebenar dan bukan teori. 1 adalah documentation, 2 adalah rekod, 3 adalah laporan. Masalah saya ada account. Saya tak dapat keluarkan saya punya tempat. Jadi dapat benda semua tak komplit. Sebab saya one man show dan saya seorang nak kena buat semua. Sekarang ni saya kumpullah dekat sini. Bisnes pendidikan, saya tahu kebanyakannya 80 ke 90% adalah bermula daripada seorang pendidik dan pengasuh. Bila kita nak report tu senang. Masuk kita pilih, masuk dalam ke, masuk KS ke, tu semua kita membantu lah sebenarnya. Saya dapat connection dengan owner-owner lain itu yang sebenarnya kalau kita ada komuniti yang positif, sama-sama membangunlah kita punya industri ECE kat Malaysia. Apabila kita memperkasa wanita, kita memperkasa seluruh komuniti. Kami percaya kita mampu melahirkan lebih ramai wanita yang bukan sahaja mendidik, tapi memimpin perubahan yang mampan.